Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberikan kesempatan untuk meraihkan Aidilfitri pada tahun ini. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga sekolah, termasuklah para guru, staf dan pelajar yang saya kasihi. Hari Raya adalah satu perayaan yang penuh dengan makna, di mana kita semua diberikan peluang untuk memperbaiki diri, mengeratkan silaturahim dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang lalu diterima dan diberkati olehnya. Marilah kita bersama-sama menyambut hari yang mulia ini dengan penuh kegembiraan. Namun janganlah kita lupa untuk terus menjaga keharmonian dan memupuk rasa kasih sayang sesama insan. Semoga semangat Hari Raya dapat terus membawa kita ke arah kebaikan, persaudaraan dan kejayaan dalam kehidupan seharian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Mohon maaf zahir dan batin. Semoga kita semua dilempahi keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.